DAP menafikan dakwaan kononnya pemimpin Barisan Nasional BN memboikot penganjuran Kongres DAP ke-18 pada Ahad. Sebaliknya, Setiausaha Agung DAP Anthony Locke memaklumkan penganjuran Kongres berkenaan tidak membabitkan kehadiran pemimpin utama selain daripada gabungan Pakatan Harapan PH. Beliau berkata demikian pada sidang media di Shah Alam pada Ahad. Media sebelum ini melaporkan berlaku situasi agak tegang antara DAP dan UMNO susulan perselisihan membabitkan pemimpin utama kedua-dua parti berkenaan. Tidak, ini kita lebih kepada perhimpunan dalam PH sebab ada kala kita jemput sebab kongres kali ini kita hanya sebab memang tahun ini kalau BN pun mereka hanya menjemput parti komponen BN saja. Jadi bukannya kita ada apa-apa masalah, cuma kadang-kala kita hanya melibatkan komponen kita sendirilah. Ini biasalah. GPS pun adakan perhimpunan mereka sendiri, BN pun adakan perhimpunan mereka sendiri.